mengajar kelas 5 AK1. Kelas ini terdiri daripada 33 orang murid. Pada akhir tingkatan 4, kesemua mereka gagal dalam peperiksaan matematik tambahan. Namun, mereka bukan murid yang malas. Mereka hadir ke kelas. Mereka mahu belajar. Masalah sebenar bukan sikap. Masalahnya ialah pendekatan pembelajaran yang belum berasaskan data dan keperluan individu. Di sinilah transformasi ini bermula. Pendekatan ini dilaksanakan secara adaptif dan berfasa, bermula dengan pengukuhan asas sebelum pendedahan kepada aras tinggi. Model ini bermula dengan analisis data diagnostik, diikuti pemprofilan tahap penguasaan sebelum dilaksanakan secara terbeza dengan sokongan keputusan berasaskan kecerdasan buatan. Markah sahaja tidak cukup. Saya perlu kenal pasti di mana kelemahan berlaku. Analisis bergerak daripada makro ke mikro. Model ini bermula dengan analisis makro untuk mengenal pasti trend prestasi keseluruhan. Seterusnya, analisis mikro mengenal pasti item tidak dikuasai. Intervensi berfokus dilaksanakan bagi meningkatkan grade purata murid. Bagi mengukuhkan asas, saya memperkenalkan pendekatan berfasa dan berirama dalam pengajaran. Data menunjukkan kelemahan merentas topik. Intervensi dilaksanakan secara berfasa dan menyeluruh. Intervensi dimulakan dengan pengukuhan asas sukatan membulat menggunakan roda pintar pro. Pendekatan berirama menyokong penguasaan langkah secara sistematik dan meningkatkan kefahaman konsep secara bermakna. Ini adalah antara lagu yang telah kongsikan kepada murid bagi tajuk pembezaan. Pendekatan ini turut menerima pengiktirafan sebagai amalan baik, menunjukkan keberkesanannya dalam membantu murid memahami konsep. Latihan berfokus dilaksanakan berdasarkan analisis item bagi memastikan setiap kelemahan ditangani secara spesifik. Ini adalah contoh permainan interaktif bagi tajuk pembezaan. Pendekatan ini meningkatkan penglibatan dan membantu murid membina keyakinan secara berperingkat. Apabila data dianalisis dengan sistematik, intervensi menjadi lebih tepat, berfokus dan mampu meningkatkan pencapaian murid.